sebenarnya apa permulaan kita? Apa permulaan kita dan manusia sebelum Adam ni, adakah dia berbahaya sebenarnya topik ni untuk berkatakan? Boleh lah. Okey lah, tak apa. Okey, so apa yang boleh kita explain dia bila kita asal-usul ni? cakap pasal asal-usul kehidupan ni, saya try cakap dengan dari sudut sains dan agama lah. Dulu kita tak banyak persoalkan benda ni, kita tak banyak fikir pasal benda ni sebab benda tu dah termaktub dalam kitab, dalam wahyu. Mengatakan macam kita ada origin story lah, which is semua manusia hari ni datang daripada Nabi Adam. Which is tak ada masalah pun. So bila Nabi Adam turun, dia dicipta siap oleh Allah, turun daripada Nabi Adam, semua manusia tercipta, which is kita je. Tapi lama kelamaan bila kita tengok, bila sains dah lebih maju, bila kita baca balik tengok ada beberapa isu yang kita rasa benda tu kena tengok balik, betul ke tak. First dari segi jumpaan fosil-fosil manusia purba. So macam ada seorang pemikir Islam namanya Syekh Naqi Al-Atas, dia dah tulis dalam tulisan dia Justice and Man, dia memang define Nabi Adam turun sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. So bila kita jumpa manusia-manusia purba yang sebelum tu lagi wujud, so macam mana kita nak make sense dengan Nabi Adam kata turun, tapi kenapa ada manusia sebelum Adam? Macam itulah. So yang tu dah yang isu pertama. Kemudian isu kedua dari segi genetik. Kalau kita faham genetik, yang Nabi Adam seorang dengan Hawa, satu pasangan, tak cukup untuk hasilkan berbilion-bilion umat. So dari situ dah jadi orang kata isu lah untuk kita. That's why kita kena try to integrate kefahaman daripada teori evolusi. So yang saya cakap tadi lah, semua struktur manusia ni tak datang terus siap je tu. Dia ada historical cerita dia. Kalau tak ada cerita tu, dia macam saya pernah cerita, dia benda tu potong hikmah lah. Kata macam struktur mata, kenapa struktur mata boleh tengok, kita tak ada apa-apa. Kita kata Allah cipta saja, tak boleh lah kata macam tu. So dia ada sejarah evolusi yang berlaku juga. So the way untuk integrate tu, ada seorang pemikir Islam tu namanya Dr. Shoaib Malik. Dia kata macam it's possible untuk bayangkan suatu ketika dahulu, masa Nabi Adam turun tu dah ada populasi manusia lain. So bila Nabi Adam turun, Nabi Adam dah siap, ciptaan sempurna lah sebagai manusia, tapi bersama dengan populasi yang macam datang daripada sejarah kehidupan macam biasa, tengah ongoing. So daripada situ berlaku pencampuran, pencampuran dan menghasilkan anak, populasi dan sebagainya. Kita hari ini adalah produk daripada pencampuran itulah, datang daripada populasi Nabi Adam, macam tu lah lebih kurang. So berbalik pada soalan tadi, asal usul semua kehidupan ni datang daripada mana? Dia ada dua jawapan lah. Yang pertama, Nabi Adam datang daripada Allah. Yang kedua, semua asal usul kehidupan ni datang daripada proses alamiah yang Allah juga lah cipta kan. Yang mana proses alamiah ni semua bermula daripada satu titik tu. Titik tu siapa? Yang tu lah yang misterinya. So misteri tu kita panggil sebagai Luka lah. Last universal common ancestor. Leluhur umum, leluhur yang paling umum antara semua kehidupan. Daripada satu titik itulah tumbuhan terhasil, cendawan, burung koala, burung dan sebagainya. Macam itulah. Dia kira macam kalau start point tu, Albert Einstein dah cakap pasal Big Bang punya tu. Big Bang jauh lagi sebelum tu. Oh, jauh lagi? Bumi pun tak ada lagi. Jauh lagi lah. Jauh Big lagi. Bang macam mana terjadinya semesta? Semesta, betul Oh, lah. di semesta, bukannya ni, okey. So kalau kita orang beragama, kita faham je semua ni apa-apa pun boleh trace back kepada pencipta lah. The uncause. Pemula kepada semua pemula lah. Tapi daripada situlah start Big Bang, daripada jadi bumi sekitar 4.5 bilion tahun dulu jadi bumi kan. So around 3.5 bilion tahun tu lah ada ciptaan kehidupan pertama, which is kehidupan pertama tu bukanlah terus ikan paus besar macam tu dengan sistem kompleks je, taklah. Dia start simple je, dia start daripada bahan kimia, chemical yang duduk dalam lautan semua tu kan, terapung apa semua. Kemudian ada extra energy yang membolehkan mereka susun diri sendiri. Lama-lama makin jadi kompleks sampai jadi kehidupan, jadi sel yang pertama. So daripada kumpulan-kumpulan sel ni ada satu tu, bila kita trace back, dia lah yang jadi leluhur umum untuk semua. Sebab kalau dikatakan, kalau macam Nabi Adam kan, kalau diturunkan adalah dia, Nabi Adam adalah manusia yang berakal pertama diturunkan di bumi. Betul ke yang tu? Kita kena define balik lah akal tu apa. So yang tu salah satu benda yang saya fikir bila orang cakap manusia sebelum Adam bukan manusia berakal. So kita kena tengok balik akal tu apa. So saya cuba cari akal ni dari sudut definisi agama macam mana. Ada yang tulis akal ni didefinisikan sebagai seseorang yang beriman kepada Tuhan. So akal kalau guna definisi tu ialah beragama.
So which is sebelum ni sebelum manusia sebelum Adam kita tak tahu syariat dia orang macam mana lah. So mungkin dia orang tak beragama ke apa. So ada dari sudut lain akal ialah kebolehan untuk membezakan baik buruk. Yang tu satu bentuk akal juga. So yang mana kalau despite kau ni agama apa, kalau kau tahu baik buruk kau dikira berakal lah. So kalau kita gunakan neraca tu untuk definisikan orang tu berakal, maksudnya sebelum Adam memang ada akal lah sebab ada sistem sosial. Bila ada sistem sosial, ada interaksi antara seorang manusia dengan seorang manusia lain. Bila ada interaksi, mesti akan ada cara code of conduct. Kau tak boleh lah tiba-tiba kau dengan baik-baik tiba-tiba aku tumbuk kau. Mestilah kau tahu yang tu benda yang salah. Macam mana kau tahu? Kau kena ada akal. That's why. So kalau kita guna definisi akal dari sudut kebolehan untuk bezakan baik buruk, sebelum Adam manusia pun dah berakal sebab dah ada sistem code of conduct tu contoh. Lepas tu akal dari sudut kognitif, kelebihan kognitif, kemahiran untuk berfikir dan sebagainya. Kalau kita nak kata of course ada. Macam mana dia orang boleh lukis dekat gua, macam mana mereka boleh memburu menggunakan senjata, semua tu perlukan akal dari sudut kemahiran berfikir lah. So kalau nak tanya adakah manusia sebelum Adam ni berakal atau tak, saya kena tanya dululah definisi akal apa kita nak guna. So kalau kau nak guna sekian, saya ada jawapan saya. Kalau ada guna sekian, saya ada jawapan saya lah. What if kalau kita gunakan Adam adalah Homo sapien yang pertama? Boleh kot, tapi ada dua masalah isu yang saya fikirlah bila cakap pasal Adam ni manusia pertama ke tak. Yang pertama, konsep manusia pertama, ayam pertama semua ni tak ada dalam evolusi. Tak ada dalam biologi lah. Sebab bila kita kata macam siapa yang pertama ni, dia kategori yang tak boleh nak pakai tau. Macam contoh, kalau saya tanyalah siapa orang pertama yang cakap bahasa Melayu, tak boleh lah. Sebab kalau kau cakap contoh Izzat cakap bahasa Melayu, habis ayah Izzat cakap bahasa apa sebelum tu? Takkan tiba cakap bahasa Urdu, lepas tu tiba-tiba turun anak bahasa Melayu. Tak boleh, sebab proses dia terlalu gradual. Dia sikit-sikit dia ubah satu set jin, dua set jin daripada satu leluhur tu sampai bila kita sampai ke leluhur yang keberapa, kita tengok dia dah tak sama dah dengan moyang tu. Perubahan genetik dia tu berlaku terlalu perlahan sampai menyebabkan tak ada point yang kita boleh kata dia ni manusia pertama. Situ lah. Tapi satu lagi sudut, yang tu yang pertama lah, perspektif. Yang kedua, ada orang pernah bagi cara dengan saya, what if Nabi Adam ni diciptakan way sebelum makhluk-makhluk yang manusia ni pun muncul, sebab dia dicipta masa dekat luar daripada bumi, which is luar daripada kerangka masa. So boleh kata Nabi Adam in that sense boleh kata dia Homo sapien pertama, manusia pertama, sebab dia dicipta dulu barulah kehidupan ni berlaku ikut timeline. So saya rasa tu pun perspektif yang agak menarik lah untuk harmonikan agama dan sains.